Hai. Ya. Apa khabar? Hari ini bawa customer viewing ya. Jadi customer memang nak cari kawasan sini lah. Kawasan yang dekat dengan Taman Tas. Jadi ini fasa baru, fasa ketiga. Yang last kali fasa. So total unit tinggal balance 4 unit saja. Satu unit dari type A, barisan pertama ni, dan 3 unit dari barisan belakang. So apakah beza dia? Okey, barisan ini yang toilet, yang satu lagi toilet, dia ada 2 toilet lah kan. Satu toilet di master bedroom dan satu toilet outside lah kan. Okey, yang outside punya dia untuk type ini, barisan ini pertama ni, toilet dia di depan. Dekat dengan living room lah, macam tu lah. Okey, yang barisan belakang. Barisan belakang tu toilet dia berada di belakang, dekat dengan dapur, bahagian dapur. Itulah beza dia ya. Dan dia juga ada beza dari saiznya, saiz panjang dia lah. Okey, barisan pertama ni luas dia 22 kali 80 panjang. 80 kaki panjang. Yang saiz belakang tu luas dia, buka dia 23 kali 76 ataupun 77 kaki panjang. So beza tu jugalah ya. Okey, rumah sini freehold, hak milik kekal ataupun pegangan bebas. Ya, open title. Siapa-siapa Malaysian boleh beli. Okey, harga mula dari 338,000 ya. Untuk dapatkan rumah baru di sekitar kawasan ini. Okey, sini ya, tanah tinggi ya. Anda cuba lihat. Itu original tanah. Yang sekarang ni dah tambah tinggi lah. Jadi tak ada record, dari dulu pun tak ada record banjir ya. And then dulu fasa 2, fasa 1 dan fasa 2 yang habis jual pun sekarang diorang pun sudah masuk rumah duduk. So kawasan sini memang aman, damai ya, peaceful. Okay, so jika anda masih cari rumah di kawasan sekitar Jalan Gambang 6 ke ataupun dekat dengan Taman Tas, okay, sila contact saya ya. Kira ada last unit, 4 unit ya, last 4. Okay, thank you, bye bye.